mereka bercakap membina naratif bahawa Izzah ni mungkin boleh menjadi Perdana Menteri, future Prime Minister. Seperti mana juga dengan Ramanan. Ramanan mereka berkata mungkin akan menjadi Menteri penuh. Betul? That was the discussion. Dan memang sewaktu pemilihan tu, mereka banyak bercakap mengenai isu-isu masyarakat India. Nurul Izzah pun bercakap mengenai 4 tindakan untuk masyarakat India. Dan Ramanan, of course, is currently the leader of sort lah untuk masyarakat India. Bolehkah masyarakat India mempercayai bahawa akan ada perubahan selepas ini? Itu janji saja ke ataupun mungkin akan dikencing lagi? Tak cukup ke kena tikam sebelum ni? Okay. I don't think kaum India ni, masyarakat India ni nak kena tikam semula. Betul? Dah cukup dah kena tikam. Dah cukup kena tikam So, kalau nak percaya itu hak masing-masing. Tapi kalau you tanya saya, seelok-eloknya, sebaik-baiknya janganlah percaya. Kalau kita kena tipu sekali tu sebab kita cuai. Kalau kita kena tipu kali kedua tu sebab kita bodoh.